Sila. Bolehkah kita berdoa balik ke atas kemungkaran pada orang yang menzalimi kita? Okey, boleh tak kita minta Allah Ta'ala beri balasan? Bukan maksud saya mungkar lah. Buruk kepada orang yang mendoakan orang yang buat baik, jahat kepada kita. Okey. Benda ni sebenarnya antara adab, kan? Kita minta Allah Ta'ala balas dengan apa yang layak, betul. Tapi kita minta dengan spesifik tu salah. Balik ke atas kemungkaran pada apa yang Tak. kita lakukan. Okey, dengar ni. Pasal Nabi SAW sendiri pernah ditegur oleh Allah Ta'ala dalam suratul Al-Imran ayat surah Al-Imran 128. 128, 129. Ayat 128, 129. Al-Imran 128, 129. Okay, dengar. Lah kata tentang doa kan. Okay. Kita marah, kita tahu, kita doa. Tapi dengar sini. Dalam ayat 128, 129 surah Al-Imran, Allah Ta'ala pernah tegur Nabi SAW sebab Nabi mendoakan untuk kemusnahan orang-orang yang mengkhianati baginda. Okay, ada tempat keadaan yang Allah Ta'ala izinkan Nabi sebulan. Lepas tu ada keadaan lain Allah Ta'ala stopkan. Okay. Yang ini, ayat ni turun bila mana Nabi SAW, kan dalam perang Badar kan Nabi dapat tawanan. So ada tawanan yang Nabi lepaskan dengan sambil dia berjanji takkan lawan Nabi dah. Tapi bila dalam perang Uhud, dia datang balik. Mana maksud dia bila dalam perang Uhud pula Islam mati 70 orang. So Nabi dengan para sahabat sangat sedih. So Nabi SAW telah mendoakan kemusnahan kepada orang-orang musyrikin yang mengkhianati baginda. Tetapi Allah Ta'ala turunkan ayat 128, 129. Allah Ta'ala nyatakan laisa laka minal amri syai', bukanlah kembali kepada engkau urusan ni sedikit pun. Okay? Urusan nak hukum orang tu akan kembali kepada engkau. Dia kata au yatuba alaihim, sama ada Allah Ta'ala kurnia taubat ke atas orang-orang tersebut, au yu'adzibuhum, atau Allah Ta'ala adab mereka, fa innahum zalimun, kerana mereka orang zalim. Semua tu pulang pada Allah Ta'ala. Okay, dan Allah Ta'ala sebut lepas tu, lillahi walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah apa di seluruh langit dan juga di bumi. Yaghfiru liman yasha, dia ampun siapa dia nak, wa yu'adzibu man yasha, dia azab siapa dia nak. Dia azab siapa dia nak. Okay? Wallahu ghafur rahim, Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. So maksud dia kalau dia kata orang tu boleh dapat keampunan Tuhan, kita tak puas hati, kita nak dia mati tergolek ke sekian. Tapi Allah boleh ampunkan dia ke tidak? Kalau Ta'ala nak ampunkan dia, kita nak cakap apa? Contoh, kadang ke Christchurch yang budak lelaki daripada Australia, Kristian tu yang tembak 50 orang kan. Okay, tengok. Katakanlah hari ni dia syahadah. Hari ni dia syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lepas tu dia mati. Kita ni semua ni yang bengang dengan dia tetap kena doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ada orang mengatakan macam, mana adil ke ustaz? Siapa lebih adil berbanding Allah? Kalau Allah Ta'ala kata nak ampunkan, awak nak cakap apa? Betul kadang-kadang bila kita punya kehendak dalam pembalasan semula pada orang tadi, kita nak, tapi Allah nak apa? Kita kena beradab juga. Kadang-kadang kita nakkan desire kita saja, lupakan tentang Allah Ta'ala punya aturan. Minta yang terbaik lah, minta yang terbaik. Ya Allah, kalau dia boleh bertaubat dan menjadi baik, baikkanlah dia. Jika tidak, ya Allah, balaslah pada dia apa yang layak. Itu je. Itu boleh lah. Boleh lah. Apa yang layak. Layak. Bukan apa yang kita nak. Kalau apa kita nak, tergolek, jatuh longkang, kena impak dengan batu, kan, pokok langgar, kan, harta muflis, itu kita nak lah, itu kita nak. Tapi tak boleh. Tak boleh ke? Jangan ada. Apa yang layak. Sebab Allah Ta'ala Maha Kaya untuk bila ikut kita geram. Tapi ini yang kita sebut itu forgive but not forget. Ayat kita ni sering kita forgive, I forgive but I don't forget. Cuba dengar. Kita tidak lebih higher and mighty than Allah. You are not higher and mighty than Allah Ta'ala. Arti kata lain, kalau Allah Ta'ala nak ampunkan dia, siapa kita untuk kata tidak? Sebab tu Allah Ta'ala stop Nabi. Ayat yang 108, memang susah. Saya terus terang, saya faham. Sangat susah. Tapi bila ayat 108-109 tadi turun, Al-Imran tadi, sebab Nabi doa orang tu dalam solat.
Doakan orang tengah solat. Tapi Allah Ta'ala stop Nabi. Dan antara orang yang Nabi doakan tu, nama dia Suhail bin Amr. Contoh Suhail bin Amr. Dia ni adalah wakil musyrikin ketika perjanjian Hudaibiyah. Kan tahun ke-6 Hijrah, ketika Nabi nak masuk tunaikan umrah, tersekat. Lepas tu duduk dekat Hudaibiyah. Ya, duduk tunggu situ, tak boleh masuk. Kalau masuk, perang. Jadi, musyrikin hantar 2 wakil. Wakil pertama tak jadi apa. Wakil kedua, Nabi kata kalau Suhail datang, dia akan jadi perdamaian. So, Nabi dapat treaty dengan dia, perdamaian 10 tahun. This guy, dia ni lah perang Badar tu lepas, janji tak nak sekian. Perang Uhud datang balik, perang yang ni, Nabi doakan dia lepas tu, tapi Allah tak nak stop kan. Tapi okey, ketika tahun ke-6 Hijrah, dia wakil musyrikin untuk buat janji dengan Nabi. Perjanjian 10 tahun tu dia wakil. Okey, apa cerita dia? Dia dalam perjanjian tersebut, antara dia adalah orang Mekah kalau pergi Madinah, kan, bila orang Mekah minta pada orang Madinah pulang balik, kena pulang. Tapi kalau orang Madinah datang Mekah, kalau orang Mekah tangkap, orang Madinah minta, orang Mekah tak boleh pulang balik. Kan macam berkat sebelah. Tapi itu cara pembersihan supaya siapa betul-betul dia punya iman tak fix, nak bergilang keluar. Biar dia keluar. Siapa yang betul-betul akan tak kisah langsung duduk kat Madinah. Dia tak ada macam nostalgia atau nenek dia, tak ada. Tinggal. Okey. So jadi, tahu dia buat apa? Bila treaty tu dah ditantang ni, depan orang Islam semua, dia tarik anak dia. Anak dia ditangkap awal, nama dia Abu Jundal. Abu Jundal bin Suhail. Nama dia Suhail bin Amr. Anak dia Abu Jundal. Abu Jundal ni dipegang oleh bapak dia sambil diikat. Sambil bapak dia kata apa? Ini dalam perjanjian ni. Seorang Islam tak boleh cuit. Yang kawan ni nak meraung. Tolonglah aku. Kau biarkan aku ditangkap oleh orang musyrikin. Bla bla bla. Bapak dia sendiri lah. Tapi pasal tak dia provoke? Dia provoke umat Islam supaya langgar perjanjian bau tantangan. Umat Islam geram sangat. Marah sungguh ketika tu. Sampai kan dia punya marah. Sampai kan Umar pernah kata. Umar kata apa? Ya Rasulullah. Diorang kan dalam kebatilan. Kita dalam kebenaran. Kenapa kita tunduk? Sampai kan kita Nabi SAW ajak para sahabat tahallul. Diorang tak nak tahallul. Diorang kekal geram kan. Tapi Nabi masuk dalam kemah, jumpa Ummu Salamah. Ummu Salamah kata, Ya Rasulullah, engkau buat dulu. Ini tengok macam mana suami dengar nasihat isteri. Dia keluar, Nabi panggil tukang cukur kembali. Nabi cukur, semua cukur. Tapi mula Nabi suruh, tak nak seorang bergerak. Jadi saya kata, jadi bila kita nampak macam tu kan, marah sangat. Tapi Abu Jundal ni, Suhail bin Amr ni, dengan dia provoking umat Islam dan sebagainya, khianat Nabi. Tapi bila dia masuk Islam, Nabi jadikan dia gubernur di Mekah. Okey. Tahun Nabi mati, tahun ke-11 Hijrah, ketika Nabi mati, tahu tak dia isytihar apa? Dekat Mekah. Dia berdiri depan orang ramai, dia kata tidaklah kematian Nabi kecuali menambah kekuatan Islam. Barang siapa murtad, aku pancung kepala dia. The same guy. Orang yang dilepaskan janji dengan Nabi, dia masuk perang balik, provoke umat Islam ketika perjanjian Hudaibiyah. Tapi bila dia masuk Islam, dia kata ke orang, siapa murtad, aku pancung kepala. Nampak tak? Dia jadi orang macam Khalid bin Walid lah. Amr bin As. Kan bila dia sebelum masuk Islam, macam itulah perangai dia. Tapi bila masuk Islam, so kadang-kadang kita, macam itulah, macam mendoakan orang kemusnahan tadi. Dia ada limit dia. Jangan melampau sangat. Maksud dia, kita riak, Allah Ta'ala balas yang layak. Macam mana Ustaz? Balaslah apa yang layak untuk Ya. Kalau anda kata dia ada kebaikan, kalau dia boleh bertaubat, gunakanlah taubat kepada dia. Kalau dia tak nak boleh taubat, dia berdegil, maka balaslah apa yang layak. Dah. Bahasa Melayu je. Kau jenuh ke bahasa Arab, jenuh pula kan. Nak hafal. Okay? So that's the best. Okay? Sebagai akhlak Muslim, itu cara terbaik. Okay? Okay, baik. Wallahu a'lam.